Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Azmi, bersama ahli kumpulan saya iaitu Zul Hamizan, Nur Haslinda, Syarul dan juga Nazri. Okey, untuk kumpulan kami, untuk tajuk yang kami pilih adalah berkaitan dengan isu dan cabaran sistem pendidikan di Malaysia. Okey, untuk pengenalan, kita lihat pendidikan merupakan tunjang utama pembangunan negara kerana ia berperanan membentuk insan yang berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing. Ia juga dianggap sebagai pelaburan jangka panjang yang menentukan hala tuju dan kemajuan sesebuah negara. Contohnya di Malaysia, sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh dasar pendidikan kebangsaan yang sentiasa berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Selain itu, kita juga dapat lihat transformasi signifikan pendidikan seperti perubahan bahasa pengantar, pembaharuan kurikulum, pengukuhan pendidikan teknikal dan latihan vokasional, TVET serta integrasi teknologi. Seperti yang dinyatakan dalam petikan, pendidikan menentukan arah kemajuan bangsa. Ini bermaksud kemajuan sesebuah negara sangat bergantung kepada sejauh mana sistem pendidikannya mampu melahirkan modal insan yang berkualiti. Sekarang kita pergi kepada bahagian kedua, iaitu cabaran semasa dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kalau kita tengok pada slide ni, ada 4 cabaran utama yang saya nak uraikan secara ringkas tapi padat. Yang pertama adalah digitalisasi dan AI. Sekarang dunia semakin maju dengan teknologi dan kecerdasan buatan AI. AI dah ubah cara kita belajar dan juga mengajar. Contohnya pembelajaran atas talian dan juga platform interaktif lain lah. Tapi cabarannya, tak semua guru dan pelajar bersedia. Ada sekolah yang lengkap dengan kemudahan, tetapi ada juga yang masih kekurangan peranti dan internet. Jadi sistem pendidikan kita perlu menyesuaikan diri, bukan sekadar guna teknologi, tapi guna dengan cara yang betul dan berkesan. Okey, yang kedua adalah globalisasi. Persaingan pendidikan sekarang bukan setakat dalam negara, tapi di peringkat global ataupun peringkat antarabangsa lah. Kita bersaing dari segi kualiti pelajar, kurikulum dan juga kemahiran global seperti komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritikal. Jadi kurikulum kita perlu fleksibel, masih kekal identiti Malaysia tapi pada masa yang sama relevan dengan keperluan dunia luar. Okey, yang ketiga adalah kualiti tidak seimbang. Kalau kita tengok data, kadar literasi negara kita dah melebihi 95%. Maksudnya ramai yang boleh baca dan menulis, tapi bila kita nilai dari segi kualiti pelajaran sebenar, angka itu menurun kepada sekitar 50% sahaja. Ini menunjukkan kita ada kuantiti pelajaran yang ramai, tapi kualitinya belum menyeluruh. Maksudnya masih ramai pelajar yang tahu teori tapi sukar nak aplikasikan dalam kehidupan sebenar atau dunia pekerjaan. Yang keempat adalah jurang akses. Masih ada perbezaan ketara antara pelajar bandar dan luar bandar, serta antara golongan berpendapatan tinggi dan juga rendah. Ada yang mudah dapat akses ke sumber pembelajaran moden, tapi ada juga yang masih kekurangan asas seperti capaian internet, peralatan, malah tenaga pengajar yang mencukupi. Jurang ini penting untuk kita tangani sebab akses yang tidak seimbang boleh menjejaskan peluang dan masa depan pelajar. Okay, kalau kita tengok graf literasi berada di tahap 95%, tapi kualitinya hanya sekitar 50%. Ini maksudnya walaupun ramai pelajar mampu membaca dan menulis, belum tentu mereka memahami atau boleh berfikir secara mendalam. Petikan di bawah ini sangat sesuai dengan situasi itu. Kuantiti tinggi tapi kualiti belum menyeluruh.
Jadi inilah realiti pendidikan kita sekarang. Masih ada ruang besar untuk penambahbaikan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih kepada Encik Hanif. Seterusnya saya akan menerangkan 2 daripada 7 isu dan cabaran dalam sistem pendidikan di Malaysia, iaitu polisi dan dasar bahasa serta kualiti kurikulum dan kaedah pengajaran. Sistem pendidikan Malaysia menghadapi pelbagai isu kompleks yang memerlukan perhatian menyeluruh. 7 isu utama yang perlu diberi perhatian termasuk polisi dan dasar bahasa, kualiti kurikulum dan kaedah pengajaran, kualiti guru dan profesionalism, isu sosioekonomi dan jurang pendidikan, isu infrastruktur dan akses pendidikan, dan akhir sekali tekanan dan kesejahteraan pelajar. Isu pertama, polisi dan dasar bahasa. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa kebangsaan dan medium utama dalam sistem pendidikan sejak merdeka. Namun pelaksanaan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau PPSMI pada tahun 2003 dan pemansuhannya pada 2012 telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan guru, pelajar serta ibu bapa. Perubahan dasar yang kerap menyebabkan sistem pendidikan kurang stabil dan memberi kesan terhadap pencapaian pelajar. Selain itu, timbul dilema antara keperluan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Ramai ibu bapa bimbang jika penguasaan bahasa Inggeris anak mereka lemah. Mereka akan sukar bersaing di peringkat global. Oleh itu, dasar bahasa perlu dirancang dengan seimbang antara kepentingan nasional dan keperluan global. Isu kedua, kualiti kurikulum dan kaedah pengajaran. Walaupun kurikulum negara kini menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal dan literasi digital, pelaksanaannya masih tidak sekata antara sekolah bandar dan luar bandar. Selain itu, sistem pendidikan kita masih terlalu berorientasikan peperiksaan. Pelajar belajar untuk lulus, bukan untuk memahami ilmu secara mendalam. Pentaksiran berasaskan sekolah yang diperkenalkan juga berdepan cabaran seperti dokumentasi dan kesukaran menyeragamkan penilaian antara sekolah. Tambahan pula beban kerja dan tekanan dalam kalangan guru turut menjejaskan motivasi serta kualiti pengajaran. Oleh itu, sokongan psikososial dan pengiktirafan profesional amat penting bagi mengekalkan semangat serta kualiti kerja guru. Sekian sahaja penerangan saya. Isu seterusnya akan diterangkan oleh Encik Hamizan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zuhamizan bin Muhammad Ghazali, nombor matrik 283785. Saya akan membentangkan berkenaan dengan isu guru dan profesionalism. Antara isu semasa yang dihadapi ialah kekurangan guru dalam sistem STEM, terutamanya di kawasan bandar, di kawasan luar bandar. Kekurangan ini memberi kesan kepada kualiti pengajaran dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Selain itu, terdapat juga isu burnout dalam kalangan guru akibat beban kerja yang terlebih tinggi. Hal ini boleh menjejaskan motivasi dan prestasi guru dalam mendidik pelajar. Bagi cadangan penambahbaikan, antara langkah yang dicadangkan ialah latihan digital berterusan untuk guru bagi meningkatkan kemahiran dalam penggunaan teknologi pengajaran. Selain itu, perlu juga ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan supaya guru dapat mengurangkan tekanan serta tekad bermotivasi. Terusnya, isu kedua ialah isu pentaksiran dan tekanan akademik. Sistem pentaksiran di Malaysia masih terlalu berfokus kepada pemeriksaan dan ini menyebabkan pelajar mengalami tekanan akademik yang tinggi. Berdasarkan kajian oleh Lim dan Wong pada tahun 2024, sebanyak 65% pelajar dilaporkan mengalami tekanan akademik. Cadangan penambahbaikan yang dicadangkan ialah kita beralih kepada sistem pentaksiran yang lebih holistik dan menyeluruh. Antara kaedah yang boleh digunakan termasuklah projek untuk menilai kemahiran
praktikal pelajar, portfolio bagi menunjukkan kemajuan pelajar sepanjang masa dan pembentangan bagi menguji kemahiran komunikasi. Ini sejajar dengan prinsip belajar untuk faham, bukan untuk sekadar lulus. Isu yang ketiga adalah isu jurang sosioekonomi antara pelajar. Masih wujud jurang yang besar antara pelajar dari kumpulan B40 dan T20. Pelajar daripada keluarga B40 sering kekurangan peranti dan sokongan pembelajaran, terutamanya di kawasan luar bandar yang mempunyai akses internet yang lebih lemah. Antara cadangan untuk merapatkan jurang ini ialah pemberian beasiswa kecil untuk membantu pelajar B40, menyediakan tuition community terutama bagi pelajar luar bandar, dan bantuan peranti dan akses internet kepada pelajar yang memerlukan. Dengan cara ini, kita dapat memastikan setiap anak mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Seperti yang tertera di bawah, setiap anak berhak ada peluang yang sama. Assalamualaikum, saya Muhammad Syarul Ibrahim bin Mazin, nombor metrik 284034. Saya akan terangkan tentang isu infrastruktur pendidikan di Malaysia. 3 isu utama berkenaan isu semasa infrastruktur, cadangan penambahbaikan dan sasaran liputan internet negara. Berkenaan isu semasa infrastruktur, terdapat 3 isu. Yang pertama, sekolah daib. Banyak sekolah masih uzur, terutamanya di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak. Contohnya bumbung bocor serta bilik darjah sempit. Yang kedua, kekurangan makmal. Tak cukup makmal sains dan komputer, jadi pelajar susah nak buat eksperimen sebenar. Yang ketiga, internet perlahan. Capaian internet lemah menyebabkan pembelajaran digital terganggu. Contohnya bila guna Classroom Google. Analoginya macam kita belajar online tapi internet slow, video sangkut-sangkut, memang susah untuk fokus. Seterusnya, yang berkenaan cadangan penambahbaikan. Untuk atasi masalah ini, ada 2 cadangan utama. Yang pertama, naik taraf sekolah. Kerajaan boleh fokus naik taraf sekolah daif di Sabah dan Sarawak supaya lebih moden dan selesa. Yang kedua, kemudahan digital. Sediakan peranti digital dan internet stabil di semua sekolah supaya lebih moden dan selesa, dan semua pelajar ada peluang sama rata. Contohnya macam bagi semua sekolah laptop dan wifi laju, jadi tak ada pelajar yang akan ketinggalan. Dan yang terakhir, target internet coverage. Sasaran liputan internet sekarang pada tahun 2025 masih belum penuh capaian, tapi menjelang 2030 negara target 100% liputan internet. Jadinya bila kemudahan baik, pembelajaran pun lebih berkualiti. Seterusnya saya akan membentangkan tentang isu tekanan dan kesejahteraan pelajar. Isu ini semakin serius sebab ramai pelajar sekarang terkesan dengan tekanan akademik dan sosial. Isu semasa. Yang pertama, kes kemurungan meningkat. Kajian Mahmud dan Jalil 2004 menunjukkan makin ramai pelajar alami kemurungan. Trend semasa pun menunjukkan semakin banyak pelajar tertekan. Contohnya, sebab tekanan exam dan perbandingan media sosial serta ahli keluarga. Analogi, apa yang kita dapat lihat macam telefon bimbit bila overheat, kalau tak rehat boleh rosak. Otak manusia pun sama, bila terlalu stres kita akan hang. Kedua, kaunselor tidak mencukupi. Ramai sekolah ada kaunselor, tinggal juga beratus pelajar. Jadi bantuan psikologi lambat dan tak menyeluruh. Yang ketiga, cadangan penyelesaian yang boleh diambil. Antara langkah penyelesaian,
tambah bilangan kaunselor di sekolah yang pertama. Yang kedua, model kesihatan mental dalam kurikulum. Dan yang ketiga, aktiviti sihat. Pelajar boleh belajar dengan lebih baik, fokus dan yakin dan gembira dalam menggalakkan aktiviti seni dan sukan. Analoginya macam mesin kalau kerja tanpa cooling system cepat rosak. Jadi aktiviti yang sihat ini fungsi cooling untuk minda. Kesimpulannya, kesejahteraan mental sama penting dengan akademik. Kalau mental sihat, pelajar boleh belajar dengan baik, fokus, yakin dan gembira. Kesejahteraan mental pelajar semakin bertambah baik. Seterusnya, saya akan bentangkan cadangan menyeluruh untuk pastikan sistem pendidikan Malaysia kekal relevan dan berdaya saing. Pendekatan ini bersifat holistik. Maksudnya kita tengok pendidikan dari semua sudut, bukan akademik sahaja. Terdapat 6 cadangan utama. Yang pertama, stabilkan dasar bahasa. Kita perlu dasar bahasa yang konsisten dan jelas. Dan yang kedua, kurikulum fleksibel. Kurikulum kena lebih fleksibel dan fokus kemahiran bukan hafalan. Contohnya, belajar koding, reka cipta, kemahiran komunikasi, bukan teori semata-mata. Dan yang ketiga, latihan guru berterusan. Guru perlu latihan berterusan supaya kekal up to date dengan teknologi dan teknik mengajar baru. Contohnya macam askar kena selalu latihan. Jadi guru pun sama supaya sentiasa bersedia dengan perubahan yang akan mendatang. Dan yang keempat, pentaksiran holistik. Tukar sistem penilaian, bukan fokus exam sahaja. Nilai pelajar dari segi kreativiti, kemahiran sosial dan projek. Seperti contohnya macam bermain bola sepak, tak boleh menilai pemain dari segi sepakan penalti sahaja. Yang kelima, berkenaan jurang sosial ekonomi. Kita kena bantu pelajar dari keluarga miskin supaya peluang pendidikan sama rata. Contohnya, sediakan bantuan laptop, internet dan allowance makanan. Dan yang keenam, infrastruktur moden dan fokus kesejahteraan pelajar. Pastikan sekolah dan kemudahan moden dan internet laju. Integrasi kesejahteraan mental pelajar akan bertambah dan kaunselor serta aktiviti seni sukan. Analogi, kalau kita nak hasilkan pelajar cemerlang, kena jaga otak dan hati mereka sekali. Kesimpulannya, pendekatan holistik ini penting untuk capai masa depan pendidikan yang cemerlang. Kalau semua aspek ini dilaksanakan, barulah sistem kita seimbang berkaitan akademik, emosi dan sosial. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan topik bertajuk teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam memacu perubahan dan transformasi dalam sistem pendidikan negara. Penggunaan teknologi secara strategik bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga membantu menjadikan proses pendidikan lebih menarik, interaktif dan berkesan. Antara teknologi utama yang kini digunakan dalam bidang pendidikan iaitu yang pertama, AI untuk kesan pelajar berisiko. Kecerdasan buatan atau AI boleh membantu guru mengesan corak pembelajaran pelajar dan mengenal pasti mereka yang berisiko menghadapi masalah akademik. Ini membolehkan intervensi awal dilakukan bagi memastikan pelajar terus berada di landasan yang betul. Yang kedua, pembelajaran digital interaktif.
Platform pembelajaran digital seperti aplikasi dan laman web interaktif menjadikan proses pembelajaran lebih menarik. Pelajar boleh belajar mengikut kadar mereka sendiri dan mengakses pelbagai sumber pembelajaran di mana-mana sahaja. Yang ketiga iaitu pengajaran hybrid. Model pengajaran ini menggabungkan kaedah pembelajaran secara fizikal di dalam kelas dan secara dalam talian. Kaedah ini memberi fleksibiliti yang lebih luas kepada pelajar dan juga guru. Peringatan penting, teknologi seharusnya digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan proses pembelajaran, bukan sebagai pengganti peranan guru. Seterusnya iaitu kerjasama semua pihak. Pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata. Ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak bagi memastikan kejayaan reformasi pendidikan negara. Yang pertama iaitu kerajaan. Kerajaan bertanggungjawab menyediakan dasar peruntukan kewangan serta memastikan pelaksanaan program pendidikan yang berkesan. Yang kedua iaitu guru. Sebagai pelaksana utama, guru perlu diberi sokongan, latihan dan pengiktirafan supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Yang ketiga iaitu ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menyokong pembelajaran anak-anak di rumah serta bekerjasama dengan pihak sekolah. Yang keempat iaitu komuniti dan sektor swasta. Penglibatan sektor swasta seperti syarikat dan komuniti tempatan juga penting dalam menyediakan program sokongan seperti kelas tambahan ataupun sumbangan kepada infrastruktur sekolah. Yang kelima iaitu budaya penyelidikan. Budaya penyelidikan harus dipupuk bagi memastikan setiap urusan dan pembaharuan dalam pendidikan adalah berdasarkan data dan kajian yang sahih. Kerjasama yang erat antara semua pihak akan mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih kukuh dan berkesan. Seterusnya iaitu rumusan. Sistem pendidikan di Malaysia telah menunjukkan kemajuan yang besar hasil daripada pelbagai transformasi dan dasar kerajaan yang sentiasa diperbaharui. Namun begitu, masih terdapat beberapa perkara yang boleh ditambah baik, antaranya iaitu kemajuan terdapat. Dasar pendidikan kebangsaan yang sentiasa berkembang telah membawa banyak perubahan positif. Ruang penambahbaikan, wujud jurang kualiti pendidikan antara bandar dan luar bandar yang perlu dirapatkan. Dasar konsisten. Dasar pendidikan perlu konsisten supaya pelajar dapat menguasai kedua-dua bahasa dengan baik. Seterusnya keseimbangan. Kurikulum perlu seimbang menekankan kemahiran abad ke-21 dan tidak hanya fokus kepada peperiksaan. Seterusnya iaitu guru berkualiti. Guru perlu terus diberi latihan dan pembangunan profesional bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Akhir sekali, marilah kita hayati kata-kata semangat ini. Pendidikan adalah kunci negara maju, bangsa bermaruah. Penutup. Kesimpulannya, teknologi dan inovasi adalah pemangkin utama kepada kejayaan sistem pendidikan moden. Namun begitu, teknologi tidak akan berfungsi tanpa kerjasama semua pihak. Kerajaan, guru, ibu bapa, komuniti dan pelajar itu sendiri. Dengan kerjasama yang kukuh, kita dapat melahirkan generasi yang berilmu, kreatif dan berdaya saing pada masa hadapan. Pelaburan terbaik negara ialah melabur dalam pendidikan anak bangsanya. Mari bersama membina masa depan. Bersama-sama kita dapat membina masa depan melalui sistem pendidikan yang inklusif, progresif, berdaya saing. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.